Satu, bukan satu, dua, tiga. Satu, amalan satu dulu. Amalan satu, tahap satu. Pada petang. Pada petang tu semua, Ustaz akan bagi tahap dua dan tiga. Ya, tapi empat dan lima tu Ustaz bagi percuma. Ustaz bagi percuma. Empat dan lima Ustaz bagi percuma. Dan tuan-tuan kena bawa selain kain merah. Kain merah, kain cotton, kain cotton. Jangan beli kain yang kain langsir ke apa semua kan. Kain kain cotton, betul cotton. Lebih kurang tengok ukuran badan tuan semua nak ukuran badan. Biasanya kalau tiga kaki lah. Ataupun kalau badan besar kena lebih sikit lah. Badan besar ni. Kalau boleh anda bawa. Lepas tu minyak minyak wangi. Minyak wangi 2 botol. 2 botol lah. Minyak wangi 2 botol. Minyak wangi 2 botol lah. Minyak wangi 2 botol. Kain merah. Satu lah. Satu lebih kurang 3 kaki ataupun 2 meter ke boleh lah. 2 meter insyaAllah. 2 meter. Okay. Jadi yang tu Ustaz akan mengajar dan Ustaz akan ajar cara mana nak pakai selendang merah tu. Ada kaedah pakai. Dan kita boleh masa kita balik kampung ke, kita pakai dia. Ini yang masa balik kampung tapi bukan pakai kat luar. Kalau kita pakai ni, masa balik kampung kita pakai kat dalam. Baju kat luar. Tapi berlaku peperangan sebenarnya, baju dalam, kain selempang merah ni kat luar. Itu dia beza lah. Dia beza insyaAllah. Dia sepatutnya tuan semua, tuan tak kena bawa pedang. Kena bawa pedang tapi tak payahlah. Tak payah. Nanti kita tangkap polis nanti. Sepatutnya kena bawa pedang tapi tak perlu. Nanti polis dah terserbu. Tengok pedang penuh. Tak ada lah. Sepatutnya tapi tak payah. Tak payah bawa pedang. Kalau tuan nak bawa pedang sendiri, nanti Ustaz akan tanya, Ustaz akan beritahu macam mana cara tuan-tuan nak pedang. Besi apa yang kita nak masuk dalam pedang tu. Dan besar mana pedang, panjang mana pedang tu. Nanti Ustaz akan beritahu pada 22 Ogos tu. InsyaAllah. Okay, tuan semua. Okay. Dan Ustaz akan bagi pada tuan-tuan ijazah 2 guru. Macam dua guru iaitu tuan guru Haji Hamzah pada kala tuan guru Haji Hamzah pada kala nak kata hebat tuan guru ni tuan semua. Tuan guru Haji Hamzah pada kala hebat dia tuan semua, betul Ustaz dia hebat. Dia ada anak murid dia 5 dan sekarang ni dah tinggal dua ke seorang tak ada. Yang lain semua mati dah. Semua boleh tembak dengan tangan. Tembak jadi pam 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 tembak jadi tuan semua. Hebat tuan guru ni. Memang tuan semua. Daripada tahun 77 lagi Ustaz pergi jumpa dia, Ustaz belajar dengan dia 77, lepas tu Ustaz Amal tapi tahun 2004 dah silap Ustaz jumpa dia sekali lagi. Ustaz cari lama lah tak jumpa, cari dah kali jumpa. Dan dia kena rumah dia di Padang Kala. Padang Kala Melor tu, Padang Kala Melor Kota Baru, Kelantan. Ustaz pergi jumpa dia, Ustaz ambil balik, ambil semula. Walaupun Ustaz dah amal, Ustaz ambil semula 1 2 3 4 5. Terus dah bagi. Masa tu kita bawa pedang apa semua, kita pedang lah, pedang kita beli kan, kita tempah pedang apa semua. Dan kemudian pada tahun 2004 juga tu semua. 2004 juga, tapi di pertengahan tahun 2004 Ustaz terjumpa dengan Tuan Guru Cik Yaakob. Dia datang jumpa Ustaz di Kota Baru, waktu tu dia datang bukan datang siapa, dia datang sebab nak buat rawatan untuk diri dia lah. Ustaz untuk guru ni kita takut lah Tok Guru ni untuk guru pondok lah tu dan semua. Macam Tuan Guru Haji Hamzah dia bukan pondok tapi dia alim. Dia alim, dia tak ada ngajar, dia tak ngajar kitab. Okay, dulu dia ngajar kitab masa muda dia ngajar kitab tapi dia dah tua dia tak ngajar. Dan Tuan Guru Haji Cik Yaakob ni dia ada pondok di Karak. Tapi dah meninggal lah. Kita jumpa Ustaz. Dia tanya Ustaz tak mau